Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama Ana Putri Naakilah Safia binti Muhammad Syukri dari Sekolah Menengah Islam Al-Irsyad Kuantan, Pahang. Hari ini Ana akan mempersembahkan jahitan kreatif Ana, iaitu beg telefon menggunakan kain fat. Sebelum saya mulakan proses jahitan, bahan-bahan yang saya perlukan adalah pensel, 2 keping kain fat, seutas benang, sebilah jarum, stretch velcro, gunting, hiasan mata, kain fat untuk hiasan, marker dan gam panas. Langkah pertama, saya akan melakar di atas kain fat mengikut bentuk dan saiz telefon saya sebagai panduan untuk memotong kain fat. Hasil 2 keping kain fat yang anda potong tadi. Seterusnya, anda akan mula menjahit. Seterusnya, anda akan mula menjahit menggunakan jahitan sabar. Seterusnya, anda akan memotong lebihan kain fat untuk membentuk 2 buah tangan dan dilekatkan bersama stretch velcro yang berfungsi sebagai pemegang wayar telefon. Anda akan menggunakan gam panas untuk lekatkan tangan dan stretch velcro. Inilah hasil selepas digam bersama gam panas. Seterusnya, anda akan menambah hiasan seperti mula. First sekali anda akan melukis bentuk mula yang anda mahukan. Jadi anda akan lekatkan menggunakan gam panas. Kemudian anda ambil lebihan kain putih untuk letakkan di tengah bumi.
Dan ini juga boleh digunakan pada semua peringkat umur seperti murid dan orang dewasa. Itu sahaja daripada Ana. Sekian, terima kasih. Bye.